Okey, saya nasihatkan orang dekat luar, okey, siapa yang terlibat di dalam untuk buat pinjaman bank, sama ada pinjaman nak beli property, kedai, hak tanah ataupun apa sahaja, kita ni kena alert. Okay, jangan kita tidak ambil tahu di mana kita bayar ikut daripada agreement yang kita dah tanda tangan, kita bayar sahaja tapi kita tak mengikuti apa yang kita dah bayar. Kerana daripada situlah berlakunya lapping interest atas interest yang kita sendiri tanpa sedar. Jadi sepatutnya bila kita dah bayar berpuluh tahun, sepatutnya kita kata okey, tahun ni kita habis bayar, and suddenly dia kata kita masih ada hutang. Sebab apa? Kelalaian kita sendiri, kita tidak ambil tahu. Dan bila kita tak ambil tahu, mudahlah untuk pihak mereka menggunakan kelemahan kita kan. Jadi daripada situ saya nasihatkan daripada pengalaman saya, kalau ada duit cash, better beli cash. Tak payah nak hutang dengan bank, itu lebih mudah. Tapi kalau kita tak ada duit cash, kita memang perlu pinjam dengan bank. Jadi kita kena berwaspada dan sentiasa tahu bayaran kita dan simpan rekod pembayaran dan juga statement pembayaran setiap bulan. Kita kena ada rekod. Okay, so apa yang berlaku tadi Kak? Jadi bila kes ni di mana saya sendiri mengalami tiba-tiba sitos problem 2 tahun ke 3 tahun nak tunggu clear pula sitos, kan? Dan sitos ni pula kalau kita ada problem di mana nama kita tu memang susah untuk kita buat pinjaman agensi ke apa ke dengan government ke, sebab nama kita dah terkait dalam sitos. Kalau Sikris tu sebenarnya lebih saya kata Sikris ni lebih tinggi daripada sitos. Dia punya risiko. Tapi ada pihak-pihak yang tidak boleh menerima pun sitos ni. Jadi memang agak masalah kepada orang yang macam saya. Saya ni usahawan. Okay. Dan saya juga pengajar. Jadi saya mengalami benda ni dan saya tak naklah benda ni berlaku juga kepada orang-orang yang dekat di luar sana kan. Dan kita ni mudah diperdayakan oleh pihak-pihak agensi ataupun bank-bank ataupun mana agensi yang terlibat dengan financing kan. Jadi kita kena berwaspada lah. Okey, itu nasihat saya kepada semua di luar sana.